Tuan-tuan dan puan, apabila kita mendengar satu orang menyebutkan sesuatu, tak kisahlah siapa pun, tapi kalaulah disebutkan itu benar, berlandaskan Quran dan hadis, selari Quran dan hadis, maka kita kena terima perkataan dia. Tapi apabila satu orang dia bercakap tentang sesuatu perkara berkaitan dengan agama, tapi benda tu bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Quran dan hadis, maka perkataan dia kita kena mesti tolak. Tak kisahlah dia ni tok guru ke, tak kisahlah dia ni ustaz ke. Yang paling penting bukan soal itu, tapi yang paling penting adalah soal apa yang dicakap dan adakah percakapannya itu benar selaras dengan agama. Dan tak semestinya apabila kita tengok kawan tu pakai serban 2-3 meter, kita kata oh yang dicakap tu kena betul. No. Tapi kebenaran yang datang daripada Nabi itu jauh lebih tinggi daripada apa yang disebutkan oleh tok-tok guru ataupun ustaz. Ustaz, tok guru ni mereka adalah manusia. Mereka boleh dikritik, pandangan mereka boleh ditimbang tara semula. Tapi yang kita tak boleh petikaikan adalah kebenaran yang datang daripada Quran dan hadis. Jadi, fikir-fikirkanlah.